Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni sekali lagi kita bertandang di pantai Sungai Lurus kan. So hari ni kita akan merebut wang kejuaraan berjumlah RM20,000. Okey, so saya tengah persiapkan peralatan saya pada pagi ini. So hari ni orang agak kurang juga. Tak tahu lah, mungkin faktor ada pertindihan event di Pantai Lumut, tak silap saya ini. So orang kat Lumut, belah Perak, Utara semua tak datang lah. Mungkin. So hari ni cuaca agak mendung, macam nak hujan. Angin pun kuat juga lah. Okay, angin kuat, macam nak hujan. Air agak keruh juga. So kita tengoklah apakah hasil sahabat-sahabat dan juga apakah saya berjaya menaikkan sebarang tangkapan pada hari ini. Okay guys, macam biasa jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTB Surf Casting. Adios guys. Okay gang, event akan bermula bila-bila masa saja. Jadual mula-mula yang ditetapkan pukul 9 pagi, tapi dianjakkan sedikit ke 9.30 pagi. So kita simpan dulu lah. Simpan, kita pakai benang sebab kita takut umpan laju lah. Ikan kecil ada. Okey, beres. So kita tunggu horn permulaan dibunyikan. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Cuaca pun dah mula panas. Dah kira dah. Okey, horn permulaan dibunyikan. Abang kita baling tu. Okey, so rasanya dah clear. Kita start buat balingan yang pertama kita lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni makan. Member dah ketuk lah sebelah. Tak bang. Alhamdulillah, ke pertama.
993. Ui, ramai lagi. Allah, longkok. Bismillah. Sekejap. Ya. Terima kasih. Ikan ketiga. Lama papan. Ini bakal juara, angkat ikan. Oh lama, ini bakal juara dia, insya-Allah. InsyaAllah. Tengkurau. Tengkurau bawah ni. Ikan keempat. Nampak melawan. Alhamdulillah. Sekejap Sorry. Okay, alright. Oh, lama. Sekejap Okay gang, kita dah di kemuncak acara. Okey.
hari ni saya dapat naikkan beberapa ekor ikan saja. Lepas tu kat keliling saya pun ikan-ikan lama je. Ikan lain tak ada. Yang juara dengan ceritanya tebal pipih. Yang kurau tadi rasanya nombor 2. So apa pun, alhamdulillah lah, kita pun ada rezeki ni. Kita cuba lagi di event yang akan datang guys. So macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke channel GTV Surf Casting. Adios guys. Kita kemas dulu.